Keputihan pada wanita ni tak semestinya keputihan yang normal tau. Juga keputihan ni keputihan yang tidak normal. Kenapa tak normal? Sebab dia dijangkiti kuman ataupun kulat. Okey? Dijangkiti kuman boleh, kulat boleh. Kita wanita tak semestinya keputihan yang ada itu keputihan fisiologi. Fisiologi tu yang normal. Okey? Yang akan ada kalau kita terlalu penat, tak cukup air. Dalam badan kita ni tak cukup air. Kita minum tak cukup, sikit. Okey? Tu pun boleh menyebabkan keputihan juga, ataupun pada fasa kita ovulasi pun akan ada juga sedikit keputihan. Okey, tengoklah juga. Biasanya keputihan ataupun lendir ni, kalau keputihan yang normal adalah keputihan yang tidak menyebabkan gatal. Keputihan tu tidak berbau. Dianya berwarna putih sahaja. Dia tak macam keju, pekat. Dia tak berwarna kehijauan. Kalau kehijauan itu biasanya tanda-tanda jangkitan kuman. Okey? Kalau kekuningan ataupun putih macam keju ke, yang tu kemungkinan besar disebabkan oleh kulat. Candida.